Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Jebat derhaka ni, dia tak peduli punya. Kalau dia cakap, dia tetap cakap punya. Korang nak faham-faham, tak nak, sudah. Lantakkan korang. Orang cerita pasal tak bersetuju dengan misi Gaza yang dibuat cara tak betul tu. Korang kata jebat derhaka anti Gaza, anti Palestin. Alah, bodoh-bodoh ni ramai tapi tak apalah. Biasalah tu. Okey, aku tengok, bukan aku tengok lah, aku benda-benda bodoh ni aku jarang tengok kan. Tapi aku dapat tahulah, katanya ada 2-3 orang ke 2 orang ke acah-acah gangster ni. Ada Aduh hai. Aku dengar kata Pok Teh beria-ria sangat sampai nak terkeluar biji mata. Marah pasal Gaza ni, pasal aku punya komen kan. Ini Barua bodoh ni, dia pergi try orang lain boleh lah, dia try aku ke? Alah. Hei Pok Teh, engkau ingat, engkau try sana try sini, engkau boleh try dengan jebat ke? Kalau engkau rasa confident sangat, janganlah buat video. Kalau buat video, itu menampakkan engkau nak cari populariti, engkau nak cari glamour. Faham? Nak tarik crowd, nak suruh orang tengok engkau. Engkau tu dah lah jenis hidup tanpa kasih sayang, ya. Kau tengoklah Pok Teh tu, dia hidup pun macam orang tak ada kasih sayang. Macam kurang perhatian hidup dia. Jual air balang tak laku pun melalak. Faham? Tapi sembang berdegar-degar. Kan? Mungkinlah Pok Teh ni pasal dia dah lama tak buat video. Dia pun, populariti dia pun dah menurun. Orang pun dah tak berapa pandang dia. Pasal apa? Dia buat video semua bodoh-bodoh punya video je. Kan? Level dia tu level-level yang mana budak-budak mak rempeh, budak-budak motor suka layan dia. Pasal dia bodoh. Kan? Korang ada tengok ke dia bergambar dengan ketua polis Pahang ke, dengan ketua polis negeri ke? Ada? Dengan menteri ke ada? Tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal bodoh macam dia, level dia bergambar dengan budak-budak mak rempit. Mak rempit tu pun lagi cerdik pada dia. Kan? Orang buat video, dia nak buat video. Orang buat video tak ada apa-apa, dia buat video pasal motor je masuk lokap dah. Kan? Dia nak tahu dia tu cerdik ke tak cerdik, bodoh ke bijak, dia benda buruk pasal diri dia pun dia cerita kat media sosial bagi orang tahu. Saya dulu kaki main mesin kuda lah. Kalau dah buruk dia sendiri dia cerita kat orang, buruk anak bini, buruk kawan, buruk orang lagi lah dia cerita. Buruk sendiri pun tak jaga. Nampak? Jadi sebab tu bagi aku Pok Teh ni, aku malas nak layan. Pasal dia sebelum dia buat channel pun dia duduk minum dengan aku. Dia tanya kat aku macam mana nak buat. Aku yang ajar dia. Buat bagi crowd pecah dulu. Bagi orang semua kecam kau cukup-cukup, rating kau dah naik, follower dah ada, baru kau normalizekan balik kau punya perangai. Itu yang dia dah buat gila. Bertumbuk atas ring pun kita tengok pun tahu, kelang kabut je, bukan ada skill pun dia. Training lah apalah. Aku tak sepak muka Pok Teh tu pun dah cukup bagus lah. Tak? Dia boleh try dengan orang lain lah. Dengan aku jangan buat hal. Kalau aku kerjakan dia sekarang, kalau dah dia buat video macam tu, samalah dia dengan Long Tiger tu. Long Tiger pun buat video kak. Challenge sana, challenge sini. Last kali jebat derhaka duduk tengok macam ni je. Kena ketuk pakai telefon je. Lari rumah pondan. Masuk keluar penjara, masuk keluar lokap. Pok Teh ni boleh dikirakan orang kampung aku. Faham? Tapi pasal perangai anjing dia tu ada. Dia ni jenis kalau dah lapar sangat kan, kawan dia sendiri boleh gigit ni. Contoh dia yang ni lah. Dia dengan aku, dia tak ada nombor aku ke? Beria-ria melalak kat situ. Kenapa? Kalau tak puas hati, telefon lah. Dari semalam bagi aku tepek nombor kat Facebook. Sebab kononnya dia kata dia tak ada nombor. Aku tengok buat video macam dia tak ada nombor aku. Sampai sekarang tak call pun, tak message pun. Berani call lah. Sembang kat media sosial seakan nak tunjuk kat perempuan-perempuan kebret, bosian-bosian tepi jalan. Asal bosian-bosian kau minta cerai ke apa? Kan? Perangai tu jaga sikit. Berapa ramai orang kau try sebelum ni, orang buat tak layan je kat kau. Bukan orang takut. Video kau tu semua video budak-budak je. Tahu? Video orang tak matang. Dia ni, Pok Teh ni, dia ni sebenarnya orang yang
pernah kecewa teruk. Tanyalah kat dia. Kecewa teruk tu pasal dia ada macam simptom-simptom sakit mental sikit. Tahu? Tapi aku nak bagi tahu, kalau betul kau nak try aku, nak challenge dengan aku, tak payah buat video. Kau datang sendiri. Italian job sikit. Datang sendiri, cari pelan-pelan sebat. Langgar je terus. Baru kau jantan. Baru kau tu nampak orang ada otak. Ini nak ajak orang bergaduh, buat video. Bodoh lah sudahnya. Takkanlah level aku nak layan orang-orang bodoh macam ni. Kau ada tengok tak? Datuk yang dia bergaduh pasal motor tu, ada layan dia? Tak ada. Orang bodoh-bodohkan dia je. Orang layan dia macam tu je. Kan? Tu brother yang buat workshop motor tu. Kan? Brother tu nganjing-nganjing dia je. Dia sembang pasal motor, dia motor pun tak ada. Faham? Sembang pasal kereta, kereta pun tak ada. Faham? Duduk dengan siapa tu hari dekat Kelantan pun kena kencing perempuan tu, aku dengar kata. Mekna ke apa? Jadi dia ni, jenis dia, asal boleh jadi duit apa pun boleh. Kan? Kalau kau tengok dia bercakap macam orang tak sekolah je tu. Dia tahu ke pasal politik? Tak tahu. Dia tahu ke pasal taktikal dalam orang politik ni punya permainan? Tak tahu. Fakta dia tahu ke? Tak tahu. Pasal Palestin dia tahu ke? Tak tahu. Pasal Gaza dia tahu ke? Tak tahu. Dia melalak pasal apa? Dia melalak pasal apa? Fakta kat mana? Kan? So orang macam dia ni, standard dia standard tepi jalan tu. Aku daripada dulu orang suruh buat video bantai dia, aku tak nak bantai. Bukan pasal orang takut. Orang tak nak bantai dia pasal aku kesian kat dia. Malah bantai dia. Dia kena tangkap pasal masa kena 506. Aku mesej dia, aku tanya dia, apa hal kau ni sampai kena 506 ni? Kan? Dia tak balas pun mesej aku. Faham? Hari ni beria-ria. Nak challenge jebat. Kononnya dia pandai. Butuh pandai. Aku nak maki kat sini. Kalau kau berani, kau datang senyap-senyap je. Tak payah cerita kat orang. Asal bos yang kau minta kau cerai pasal kau tak cukup hero ke? Sekarang nak tunjuk kat orang kata kau terror ke? Beliak-beliak biji mata kau tu, apa hal? Macam orang gila yang aku tengok. Berani main sini lah. Cari. Jangan kau datang sini tanya, jebat kau kat mana, aku kat sini. Tu Long Tiger punya perangai. Aku ada dekat Kelang, KL ada, Rawang aku ada. Aku main kawasan ni je. Kan? Kalau tak boleh, susah, tak ada duit minyak kereta, kau tunggu je aku balik sini. Macam aku balik sini besok, kau tunggu kat sini tu. Takat muka Pok Teh ni tak kena sepak dengan aku pun dah cukup baik lah. Kurang ajar budak ni. So jangan samakan level jebat dengan level sampah macam tu. Joseph Prakash tu lagi bagus. Dia sekarang ni, dulu dia kepala macam dia ni lah. Tahu? Aku ajar dia pelan-pelan. Jangan. Hari ni dia bergambar dengan Menteri Dalam Negeri. Orang tu duduk dengan ketua polis. Tahu? Pok Teh ni, selama dia dah buat gila-gila ni, dia duduk dengan siapa? Kau orang pernah tengok paling dahsyat dia duduk dengan siapa? Sembang, OSPD pun takut dengan dia lah. Ketua polis Pahang pun kenal dia lah. Sultan pun dia boleh sembang kedai kopi lah. Kepala bapak dia. Dia ingat kita ni siapa? Tahu? Setakat kau nak sembang polis punya hal, aku satu call je. Kau beranak hari bulan berapa keluar mana pun aku tahu. Macam Pok Teh, aku cabar kau. Kalau betul kau berani, kau datang senyap-senyap cari aku. Kena pakai otak. Bukan buat video. Kalau buat video, itu bagi aku kau sebenarnya nak cari popular. Nak tunjuk ke orang konon kau hero lah. Cakap kan kau. Tak bosiang kau boleh lah buat macam tu. Dengan jebat bukan macam tu. Kalau aku nak bantai kau satu signal, satu isyarat pun kau tak dapat tahu. Tahu-tahu aku sampai je dekat kau orang. Faham? So hidup berakal, mati jangan berantu. Dengar ni Pok Teh. Kau ingat semua orang kau boleh challenge, boleh cabar, ni aku cabar kau balik. Kalau betul kau jantan, kau datang sini. Jangan bawa satu bas, nanti jadi macam Long Tiger. Kau berani kau datang seorang-seorang. Sebab aku pergi mana-mana aku seorang je. Nak tahu jebat berani tak berani, aku pergi mana pun aku seorang je. Tak ada bawa geng ni. Faham tak, Pok Teh? Takat muka kau tu. Halah. Kuat aku bila kau bodoh. Faham So tak payahlah nak berlakon depan bosian-bosian tu semua macam kau hero. Setakat kat TikTok tu. Betul-betul jantan main cari lah. Okay.
Siapa yang tak tahu Jebat kat mana? Alah, tanya merata-rata orang tahulah Jebat selalu ada mana. Mesti tahu punya. Okey Fatih Sebab kau dah biadab ni, aku belasah kau. Kalau ikutkan daripada dulu pun orang duk minta aku belasah kau ni. Tapi aku jawab senang je, dia kawan aku. Biarlah kat dia memang macam tu. Tak ada apa pun. Tahu? Sebab aku bukan anjing macam kau. Lapar je semua orang kau nak gigit. Fikir-fikirkan. Hidup berakal. Mati jangan bodoh macam hantu. Sekian. Wassalam.